My Kiosk, bantu usahawan atau bantu kroni? Katanya nak bantu usahawan kecil, tapi bila tengok kos dan keadaan di lapangan, kita tertanya-tanya, ini My Kiosk atau My Kroni? 150 juta untuk 7,243 kios. Itu sekitar 25,000 satu pondok. Ada solar sikit, kipas sikit, lampu LED. Nak tanya sikit, kios ni dibuat dari apa? Emas putih atau memang ada markup kau-kau untuk cukupkan poket orang dalam? Sekarang banyak kios kosong. Usahawan tak berminat sampai menteri kena beri tempoh sebulan suruh PBT dapatkan penyewa. Kenapa? Sebab dari awal tak buat kajian keperluan sebenar. Main lulus, main bina, janji nampak macam buat kerja. Kita nak tanya terus, projek ni ada tender terbuka atau run